Okay, ni besar geng. Okay, saiz idaman ni geng. Oh, dapat geng. Okay geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Hui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai geng dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan butang subscribe. Okay geng. So ni, tengok ada spot-spot parit belakang aku ni. Okay, nak parit kat sini. Semoga ada hasil, semoga mencakup geng. Korang stay tune. Jom tengok video ni sampai habis. Okay geng. So sampai spot geng. Hari ni pakai travel road, pakai Abu Garcia Max STI. Aku pairkan dengan Okuman MC travel road aku. Dan soft rock kui geng, warna coklat. Macam warna coklat dulu. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar lagi kali lain, okay? Jom, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Balingan yang pertama. Ada apa-apa tak yang menarik? Ada apa-apa tak? Spot ni banyak orang mancing geng. Selalu kena gasak dah sini ni. Kalau ada rezeki boleh dapat geng. Tak apa, kita cuba. Kita cuba sampai dapat walaupun 1 ekor. Ush, ada boilie anak. Cuba ada dah kejar. Oh, ni dia buat balik. Ada lah, tapi dia tak nak makan. Baik tu. Laju je jalan. Tu lagi. Makan tak? Nak makan tak? Ni besar geng. Okay. Okay, ni besar geng. Okay, saiz idaman ni geng. Oh, dapat geng. Idaman geng. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki dia lalu guys. Alhamdulillah. Oh, besar geng. Alhamdulillah. Dia lalu situ, makan terus. Itu dia. Alhamdulillah. So, dapat tapau seekor geng. Ni dia. Saiz idaman. Sekejap aku keluarkan aku punya senjata dulu. Oh. Ush. Oh, terbuka dah ni. Oh. Kalau dia makan yang besar-besar macam ni, senang lah sikit geng. Mencakupnya yang lain-lain tu banyak curut-curut, susah sikit lah geng. Tu dia geng. Alhamdulillah geng. Ni saiz-saiz tapau geng. Alhamdulillah besar ni. Besar ni rezeki. So kita tapau geng. Dia luak tadi geng. Dia kat sini kenyang sangat ha. Dia luak ni apa ni ikan. Cakup geng. So tapau. Bye.
Alhamdulillah geng. Setelah memujuk yang curut tak nak makan, sekali melintas yang besar, baling terus dia makan geng. Alhamdulillah. Ada yang besar sini. Nampak dia pun timbul tu, boleh try baling geng. Kan. Try. Kok ada lagi, kita tunggu jap. Orang sebelah sana tu pun banyak. Kita cari tunggu yang besar-besar ni. Mana yang besar-besar ni? Tu boleh juga tu, tapi dia tak nak makan. Saya sedap juga tu. Tapi dia sombong amat. Curut ni. Curut. Curut makan. Terus melekat terus. Alhamdulillah. Saya tapau juga geng. Alhamdulillah. Tu dia. Dapat dah. Mencakut lagi geng. Itu dia geng. Alhamdulillah. Dia nak pakai SP juga kat sini. So kita tapau geng. Cakut. Okay geng. Tukar soft plastik warna putih. Yang warna hitam ekor merah tu sudah hancur dah guys. Sudah hancur digigit haruan. Tukar color putih pula. Harap-harap dia pun suka lah geng color warna putih ni kan. Warna merah tadi mau juga dia mau makan. Tukar warna putih pula. Jom, let's go. Bismillah. Lari. Guys. Haruan besar guys. Haruan besar timbul guys. Oh, tak nak dia makan guys. Haruan sini pelik-pelik lah. Umpan baling depan mata pun dia tak nak makan lagi yo. Kejar geng. Sampai depan kejar. Tapi makan tak mau. Depan ni baru dia nak ketuk. Curut ni. Depan ni baru dia nak ketuk. Tapi tak dekat. Kecoh tapi tak nak makan guys. Guys. Cakuk curut. Oh tu dah biasa. Curut memang nak rilis pun geng. Siap besar-besar je ni. Cakuk. Bye bye bye.
Jom kita balik geng. Okay geng, so Alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk hari ni. Santai-santai dekat sebelah sini, tak dapat lah geng. Terus kita balik lah. Tadi dekat spot sana je kan, dapat juga berapa ekor lah, 4 ke 5 ekor macam tu lah geng kan. Ada dapat 2 ekor yang besar sikit aku tapau, yang curut-curut aku release lah geng. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah geng, nanti ada masa kita repeat lagi. Jom balik.